kesibukan Bandar Sibu tersembunyi satu lokasi yang tenang, penuh keindahan alam. Inilah Bukit Auk, sebuah permata yang masih belum ramai benar-benar kenal. Terletak tidak jauh dari pusat bandar, Bukit Auk Jubilee Park menawarkan suasana damai dengan tasik yang luas dan kehijauan hutan sekeliling. Tempat ini sering menjadi pilihan penduduk tempatan untuk beriadah dan melepaskan penat. Dari udara kita dapat melihat keindahan sebenar Bukit Auk. Air tasik yang tenang dikelilingi pepohon hijau menciptakan suasana yang mendamaikan jiwa. Di sinilah alam dan manusia bertemu dalam harmoni. Bukit Auk bukan sekadar taman rekreasi biasa, ia adalah ruang untuk bernafas, untuk melupakan seketika kehidupan, kesibukan. Keindahan mungkin sederhana, tetapi ketenangan sangat luar biasa. Jika anda mencari ketenangan di Sibu, Bukit Auk adalah jawapannya. Sebuah tempat kecil dengan keindahan yang besar. Bukit Auk Jubilee Park, sebuah destinasi alam yang menyimpan ketenangan di sebalik kesederhanaannya. Dari kawasan parkir yang sederhana, siapa sangka perjalanan ke sini akan membawa kita ke satu pengalaman yang luar biasa. Langkah demi langkah kita semakin menghampiri nadi utama taman ini, sebuah tasik yang luas menjadi pusat kehidupan. Di Bukit Auk, airnya tenang, memantulkan langit seolah-olah menjadi cermin kepada keindahan alam sekeliling. Di sekeliling tasik ini terdapat laluan santai untuk pengunjung berjalan, berjoging atau sekadar menikmati suasana. Struktur seperti pondok kecil menjadi tempat berteduh. Di sinilah kehidupan harian masyarakat setempat berlangsung, sederhana tetapi penuh makna. Salah satu tarikan utama di sini adalah jambatan gantung yang menghubungkan dua bahagian taman ini. Dari atas jembatan kita dapat melihat keseluruhan tasik, seperti perspektif yang mengingatkan kita betapa luasnya keindahan alam jika lihat dari sudut yang berbeza. Perjalanan diteruskan mendaki ke bahagian yang lebih tinggi. Laluan jogging dan jalan kaki di Bukit Auk bukan sahaja untuk kecergasan, tetapi satu perjalanan menyatu dengan alam. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada ketenangan. Di puncak Bukit Auk tersembunyi satu elemen budaya yang sangat penting. Di sinilah terdapat tempat untuk upacara miring, satu tradisi Iban penuh dengan makna spiritual. Upacara ini dilakukan sebagai tanda kesyukuran dan untuk memohon perlindungan serta kesejahteraan. Ia mengingatkan kita bahawa alam ini bukan sekadar untuk dilihat, tetapi juga untuk dihormati. Dari puncak ini, kita dapat melihat keseluruhan landscape Bukit Auk, hutan tasik dan laluan yang kita lalui sementara tadi. Semuanya bersatu menjadi satu panorama yang menenangkan. Sebuah keindahan alam yang tidak memerlukan kemewahan untuk dihargai.
perjalanan kita kembali ke titik permulaan. Namun pengalaman yang dibawa jauh lebih bermakna dari sekadar perjalanan biasa. Bukit Auk bukan sekadar tempat, ia adalah perasaan. Di Sibu tersembunyi sebuah permata yang menanti untuk ditergai. Bukit Auk berlipat, kecil pada pandangan tetapi besar dalam makna. Bukit Auk bukan sekadar destinasi riadah tetapi sebuah tempat yang menyimpan ketenangan, keindahan alam dan kisah budaya yang terus hidup dalam masyarakat setempat. Dari langkah pertama di kaki bukit, menyusuri laluan jogging, merentas jambatan gantung hingga ke puncak yang menyajikan panorama menakjubkan. Setiap sudut di sini membawa pengalaman yang berbeza. Di sinilah kita belajar bahawa alam bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasai, dihargai dan dijaga. Bukit Auk akan sentiasa menjadi tempat di mana manusia dan alam bersatu dalam harmoni yang sederhana tetapi penuh makna. Terima kasih kerana bersama dalam perjalanan ini. Jumpa lagi dalam eksplorasi seterusnya.